Mungkin tuan-puan dah mula nak membeli emas tapi tak tahu nak mula dengan bajet yang kecil ataupun nak gunakan terus bajet yang besar untuk membeli emas. Saya kongsikan cara terbaik untuk anda memulakan simpanan emas. Yang pertama, beli emas guna duit lebihan, iaitu duit yang kita tak guna untuk tempoh 1 hingga 2 tahun. Yang kedua, beli emas dan simpan untuk jangka panjang minimum 2 hingga 3 tahun ke atas. Yang ketiga, anda boleh asingkan duit gaji paling kurang 10% untuk dialihkan kepada simpanan emas setiap bulan. Gunakan auto debit untuk memudahkan urusan potongan secara konsisten setiap bulan. Cara ini membolehkan anda menyimpan emas dengan tenang tanpa perlu fikir naik turun harga pada masa hadapan. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang persoalan ataupun berminat nak membuka tabungan emas di Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya boleh bantu.